Ramai tak tahu, brokoli ni bukan sekadar sayur diet, tapi power untuk darah tinggi. Brokoli mengandungi kombinasi nutrien yang bantu kawal tekanan darah secara semula jadi 1. Kalium, potasium, bantu buang lebihan sodium, garam dari badan. 2. Kalsium and magnesium, bantu kawal degupan jantung dan tekanan darah. 3. Antioksidan sulforaphane, bantu kurangkan keradangan dalam salur darah. Kajian dari University Reading, UK, 2020. Mereka yang makan brokoli sekurang-kurangnya 4 kali seminggu ada risiko tekanan darah tinggi lebih rendah berbanding yang jarang makan. Ini kerana sulforaphane dalam brokoli bantu tingkatkan fungsi endotelium, iaitu lapisan salur darah yang kawal tekanan dan aliran darah. Nak kesan lebih baik, kukus brokoli selama 3 hingga 5 minit, tak hilang zat dan lebih mudah hadam. Amalkan bersama herba yang bantu kuatkan salur darah. Dalam jus Ratu Pari, kami gabungkan herba seperti misai kucing, bunga maharani dan daun salam bantu tenangkan tekanan, kawal kolesterol dan stabilkan bacaan. Nak jaga tekanan darah cara semula jadi? Mulakan dari dapur, tambah brokoli dan jangan lupa ikhtiar dengan herba. Tekan beg kuning sekarang sebelum bacaan makin naik.